Salam sejahtera semua. Sekolah marketing kita pada hari ini akan mempelajari kaedah untuk membuat blink. Di bawah ini saya tuliskan passwordnya. Berlink dan pilih word yang kita nak, tutup balik dan tulis semula blink. Berpandukan password ini, kita lihat perkataan mana yang kita nak blinkkan. Katakan di sini saya nak blinkkan, jadilah diri anda sebagai magnet untuk menarik prospek dalam perniagaan kita. Okey, saya nak blinkkan yang ini. Saya pergi di bahagian bawah ini ada tulis source. Kemudian kita klik, kita cari perkataan tadi. Okey, ni dia. Kita pergi yang point yang pertama. Jadilah diri anda tadi. Okey, klik di situ dan tuliskan, bukakan, nampak tuliskan perkataan blink. Okey, tutup semula perkataan blink tersebut, kemudian pergi pada hujung. Jadilah diri kita sebagai magnet untuk menarik prospek dalam perniagaan kita. Hujung kita di sini. Kita buka semula. Lepas tu slash, kemudian tulis balik blink, kemudian tutup semula. Okey, kita back to normal. Di sini kita lihat perkataan kita tadi, jadilah diri kita sebagai magnet untuk menarik prospek dalam perniagaan kita sudah blink. Okey, ini saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, hingga berjumpa lagi.